So, dengarkan kayu merengek kat luar ni. Aduh. Ya. Semua ada masalah. Saya tak nafi ada masalah. Tapi ramai daripada mereka itu pernah memimpin, pernah perintah. Dia tidak mudah. Tak ada siapa pernah kata kerja PM tu senang. Tapi tak pernah lagi lah kita dengar mana-mana Perdana Menteri mengeluh. Contoh, Tun Razak tak pernah mengeluh bagaimana susahnya nak tangani tragedi 13 Mei. Tun Mahathir tak pernah pun mengeluh bagaimana susahnya nak selesaikan krisis wang 1997. Najib tak pernah pun mengeluh bagaimana sukar berdepan krisis MH370, MH17. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak pernah mengeluh bagaimana sukarnya berdepan dengan COVID-19. Kalau rasa jawatan Perdana Menteri itu susah, apa kata letak saja jawatan dan bubarkan parlimen, kita beri mandat semula pada rakyat. Mudahkan urusan semua orang. So macam mana? Okey tak?